Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kasih Tuan Pengurusi Surau Isyam Syah, Tuan Imam serta jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung tajuk yang ke-20 dari kitab La Tahzan. Banyak lagi tajuknya, Tuan. Ada 281. Allah. Tajuknya jalani hidup apa adanya. Keadaan dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, banyak warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan anda adalah sebahagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, isteri, kawan, sahabat, tempat tinggal atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Bahkan kadangkala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak anda sukai. Maka dengan itu padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau anda mau selamat dengan adil dan bijaksana, kerana setiap luka ada harganya. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan ni dia seperti yang telah difirmankan dalam surah Al-Mulk ayat kedua, kan? Allah jadikan mati dan hidup ni untuk menguji kita siapa yang lebih baik amalannya. Jadi kalau kita inginkan kehidupan ni semuanya seronok ataupun semuanya yang membahagiakan atau semuanya seperti yang kita inginkan, dia tidak akan berlaku seperti itulah. Dia mesti selang-selinya. Lagi satu surah kita selalu baca yang kita selalu sebut surah Alam Nashrah, kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dia akan bersilih ganti kesenangan dan kesulitan. Hidupnya memang macam itulah. Sebab kalau kita sentiasa dalam keadaan senang, ya, Allah lebih mengetahui. Kita mungkin lupa. Senang, ya. Pengalaman hidup kita lah, bila senang je tu memang ke laut lah. Bukan pergi ke laut, betul. Maknanya memang ada lah tak kena, ya. Nah, ramai orang bila senang hanyut. Ada yang halal, ambil yang haram, kan? Ada makanan yang halal, makan yang haram. Ada minuman yang halal, minum yang haram. Ada isteri yang halal, dia cari perempuan yang haram. Tapi kalau sentiasa susah, Allah lebih mengetahui, nanti kita kecewa sangat. Jadi sebenarnya itu sebab ada hadis, dia punya isi utama dia,
Allah utuskan malaikat suruh cek hamba ni. Bila diuji apa kalimah yang keluar daripada mulut dia. Jadi Allah nak tengok keluar tak perkataan Alhamdulillah. Biasa kita sebut Alhamdulillah ni bila dapat yang seronok je kan. Alhamdulillah dapat bonus tahun ni. Raya dapat bonus lah. Tak apa. Tapi bila sukar, bila sulit, jarang orang sebut Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Allah nak tengok, sebut tak Alhamdulillah. Dan bila malaikat sampaikan perkabaran tu, bila Allah tanya apa hamba tu sebut, hamba tadi sebut, dia kata, oh, bila diuji dia sebut Alhamdulillah. Apa kata Allah dalam hadis kursi tu? Kalau dia mati sebab ujian ni, misalnya sakit, tempat dia syurga. Kalau dia sembuh, dia akan jadi lebih baik. Dia akan dapat darah yang lebih baik, daging lebih baik. Jadi selain daripada kalau kita diuji itu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu lagi yang kita kena sebut Alhamdulillah. Sebab hakikatnya tuan, apa saja yang Allah takdirkan kat tadi kita ni memang baik lah. Allah tak pernah buat silap. Allah tak pernah buat silap. Saya tergelicik dalam tandas dekat masjid tu sampai luka kaki. Memang baik tu. Memang baik. Cuma kita ni bila mula-mula kena tu, apa hal pula boleh jatuh kan. Nah, tapi memang baik. Misalnya kejadian alam ni kan, ada siang, ada malam. Bagus. Bagus Sis. Kalau malam je apa berlaku? Dari segi geografi atau sains, sejuk nanti, beku itu. Walau beku. Kalau siang je panas, habis kering kontang itu. Jadi dia ada siang, ada malam. Di antara lain kita boleh rehat malam kan. Tapi cuma kita ni tak betul kadang. Malam mau suruh rehat pergi apa? Pergi main futsal. Kan? Kalau mana tu tak lagi. Kalau mana tu tak pakai banyak tenaga tu. Kalau mana tak pakai banyak tenaga, tapi main futsal sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Oh Allah. Tak betul tu, kan? Elok sebenarnya. Kalau cuaca macam negara kita ada empat negara kita mana ada 4 musim negara kita ada apa? Satu musim lah, musim hujan, musim panas itu kan. Macam negara Eropah ada 4 musim. Elok tu. Jadi apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya di sisi Allah itu yang terbaik itu. Misalnya kita dapat isteri yang ada beberapa kekurangan, atau kita sebagai suami ada beberapa kekurangan. Sebenarnya kekurangan tu bukan untuk kita cari pasal. Tu yang silap tu, yang jadi bergaduh sampai bercerai tu. Kekurangan isteri itu bukan untuk kita cari pasal. Kekurangan suami bukan isteri untuk cari pasal. Dia sebenarnya kekurangan tu Allah jadikan hikmah dia untuk kita saling melengkapi. Itu dia. Itu dia. Macam saya pandai sikit bahasa Inggeris. Jadi bila saya pergi mana-mana tempat, orang cakap orang putih dengan isteri saya tolong dengar ya. Lepas tu dia cakap ni tadi kan, isteri saya pandai bahasa Inggeris tapi tak pandai macam saya lah. Dia pandai bahasa Arab, saya tak pandai bahasa Arab. Jadi bila pergi umrah tu ada orang Arab cakap tu, dia faham lah. Saya pun apa dia cakap, lepas tu saya patut jawab insyaAllah, saya jawab insyaAllah je lah. Yang selebih itu saya tak tahu apa Arab dia nak. Saling lengkap, melengkapi. Dia pandai masak, baguslah, jangan ditegah, jangan dilarang. Cuma kita perlu baiki diri kita supaya pandai makan. Ini orang tu dah pandai masak, makan je lah, kita pandai komen pula kan. Dia Rasulullah dah ajar dah, makanan ni bila dihidang, kalau boleh makan, makan. Kalau tak boleh makan, tak, diam kan. Kalau kita nampak dari jauh tu, aku ingat masak asam, dia masak lemak pula. Masa dia nak isi nasi tu, kita khabar kat dia, sikit dia. Saya ada benda cepat. Kalau diisi banyak kan, kita tak boleh habis. Sebab kita dah agak lah, ni tak kena selera aku. Cuba juga itu pergi kundi kahwin, kadang-kadang kita tengok juadan tu macam tak kena selera kita.
Jangan isi banyak-banyak, isi sikit je. Sebab makanan ni kalau dah masuk dalam pinggan kita tu, kalau saya lah, wajib habis. Wajib habis, bersyukur. Wajib habis. Sebab kita nak keberkatan. Nak tahu kita dapat tak keberkatan daripada makanan tu, banyak main, habiskan. Tapi orang kita dah tak faham, dia dah keliru. Dia kata, oh pelahap betul kau, habis, licin betul. Sebenarnya kena licin. Jadi nak selamat supaya tak ada tinggal, kita ubur sikit dia. Jadi kita insyaAllah dapat yang berkat tu. Tapi ini korang isi banyak, tak habis. Jadi tentang yang berkat tu yang tinggal tu. Itu yang makanan sehat pun kita tak sehat, betul? Jadi tuan, jadi kekurangan kawan kita sebenarnya bukan untuk kita cari pasal. Dia tu, kalau dia memang kita nampak ada kekurangan dia tu, kita saling melengkapi. Cuma yang kita kena baiki kadang bila kita kena tegur tu, saya tak kata orang lah, saya sendiri pun bila kena tegur, mazmumah kita tersentak betul kan? Tersentak betul. Tapi sebenarnya Allah hantar orang tu untuk tegur kita. Hakikatnya Allah hantar. Tak ada sesuatu yang berlaku tanpa izin Allah. Saya duduk kat sini pun dengan izin Allah, tuan-tuan ada pun dengan izin Allah, saya boleh bercakap dengan izin Allah, tuan-tuan boleh dengar pun dengan izin Allah. Cuma kita tu sebagai manusia kadang-kadang kita lihat diri kita. Bila kita lihat diri kita tu memang kita menderita tu. Tapi kalau kita pergi jauh sikit, kita lihat Allah dah takdir ni kan. Tenang hidup kita. Bila kita dah buat satu tak dapat, kita lihat diri kita memang kita menderita. Alamak, tak jadi. Tapi kalau kita dah rancang dengan baik, dah usaha sungguh, kita buat tak jadi, kita terus nampak Allah tak izin ni, apa hal kan. Tenang hidup. Macam anak-anak kita lah, itu senang anak kita semua berjaya, betul. Kita tak pegang, saya yakin tuan-tuan sama dengan saya, kita tak pegang pada kata-kata kalau pisang setandan tu ada satu busuk biasa lah tu, ni tu pisang, anak mana kita nak itu. Kita ada 11 orang anak, kita nak semua okey. Ada orang dia, aku ada 5 anak, satu tak jadi, terlingkup paut pun tak apalah. Mana ada, kita nak semua anak tu jadi. Tapi kadang tak jadi seperti yang kita inginkan. Tapi yang penting kita dah rancang, dah usaha, dah berdoa, serah pada Allah. Allah bagi itu yang terbaik, pasti betul, pasti. Saya yakin kita semua nak macam-macam. Saya misalnya dulu tak fikir nak balik kampung ni. Saya keluar daripada kampung tahun 74, dah beli rumah dekat Pahang 2 kali beli. Dekat Muazzam Shah beli sebuah, dekat Kuantan beli sebuah. Betul, dekat sini beli sebuah. Konon-konon macam mampu bayar. Tengok saya gaji dalam adik-beradik saya yang kerja kerajaan, saya gaji paling kecil sekali. Memang paling kecil lah. Sebab saya daripada bawah. Tiba-tiba adik-beradik saya yang gaji besar beli rumah biasa, saya gaji kecil, isteri full time housewife beli semi-D. Nak bayar sebulan 1,000 lebih. Ya Allah, masa tu apa hal saya boleh beli rumah ni? Tapi tengok Allah atur. Allahu Akbar. Rumah Muazzam tu saya jual, rumah Kuantan saya jual. Masa tu saya duduk Shah Alam, nak beli rumah Shah Alam tak mampu. Rumah ni mungkin tuan-tuan tak setuju tu, saya minta maaf. Projek rumah kita kan tergendala kan. Sebenarnya tergendala tu elok untuk saya. Jadi saya tak perlu, memang saya tak mampu. Kalau dia tak tergendala, dia main, saya tak ada duit nak bayar sebulan 1,200 tu, tak ada. Sebab gaji saya bersara pilihan pada tahun 2011, gaji saya masa tu baru 3,200 setengah. Anak ada 11, lepas seorang-seorang masuk universiti, lepas seorang-seorang masuk. Tiap masa segentak boleh kata ada 3 orang berada di universiti, seorang habis masuk lagi, seorang habis masuk lagi. Mana nak cukup duit? Di rumah terbengkalai, saya punya alasan lah. Takkan saya nak bayar, rumah tak siap. Sebenarnya memang saya tak mampu. Jadi bila dia dah siap, dia serah kunci 2016,
saya dah start kena bayar. Tertonggak 60,000. Masa tu dia nak lelong rumah saya tu. 2014 dia nak lelong. Saya kata, apa pasal nak lelong? Dia kata, tuan tak bayar, tertonggak 60,000. Saya kata, hari tu tak siap. Saya tanya mengapa tak siap, tapi dibayar pada pemaju, semua pinjaman. Tuan diam je. Ini rumah dah siap, kerajaan bantu kan, projek ini berjaya disiapkan sesudah kontraktor yang kelima. Itu atas ihsan yang amat berhormat mantan Menteri Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Utama Haji Idris Harun. Dia masa tu pengurusi Suruhanjaya Perumahan Negara. Dia keluarkan fail tu supaya rumah kita ni projek terbengkalai yang mesti dibantu oleh kerajaan. Ada 3 dia pilih, di antaranya 1. Dengan syarat kita tak minta ganti rugi kelewatan, kan? Jadi saya fight. Dia benarkan saya buat penjadualan semula. Tahu dia buat jadual semula dalam masa 12 tahun. Bila umur saya 65 mesti habis. Jadi 2 tahun yang pertama saya kena bayar sebulan 600. Oh, mampu sangat. Sebab ada. Lepas tu 4 tahun yang berikut kena bayar 1,500. Masa tu anak dah mula boleh. Lepas tu 2 tahun berikut kena bayar 1,800. Anak pun dah tinggal seorang dua belajar. Lepas tu yang terakhir 4 tahun berikut sehingga tahun ni bulan 6 saya kena bayar sebulan 2,500. Memang ngam je. Sebab masa tu, masa sekarang pencen saya dah naik dah. Boleh lah bayar. Tengok Allah tu. Jadi dulu kita tak faham macam apa pasal, tapi rupa memang terbengkalai itu baik untuk saya lah. Mungkin untuk tuan-tuan saya tak tahu, Allah Alam. Tapi bila saya fikir rumah ni terbengkalai, sebenarnya Allah nak tolong aku. Tolong aku. Jadi tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita lambat nak pergi situ kan. Tapi kita dah ada pengalaman kita. Apa berlaku dalam hidup kita, satu keyakinan kita, alhamdulillah, ini pasti yang terbaik untuk aku. Cuma aku tak nampak lagi macam mana datang kebaikan tu. Tuan-tuan, saya pindah, saya ingat nak duduk Pahang. Dah 17 tahun duduk Pahang, tiba saya pergi Shah Alam. 17 tahun duduk Shah Alam, tiba saya balik. Rupanya saya balik ni, anak saya nak temu jodoh kat sini. Anak perempuan saya yang sulung dapat jodoh kat sini, anak yang kedua dapat jodoh kat sini, anak perempuan yang ketiga pun jodoh kat sini. Tentang yang keempat pun, saya ada soal lagi anak perempuan, tentang yang keempat pun jodoh kat sini kan. Tengok Allah tu kan. Kalau saya tak balik sini, mungkin lain pula kan. Tapi bila saya balik, tu ya Allah tu. Jadi saya kempen tuan-tuan, yakin tuan-tuan, apa berlaku dalam kehidupan kita memang tu yang terbaik. Cuma kita tak tahu. Apa sekurang? Baik, tersambung. Jadi dia kata terima seadanya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya 2 hal yang saling berlawanan, 2 jenis yang saling bertolak belakang, 2 kubu yang saling bertentangan, dan 2 pendapat yang saling bertentangan, yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagiaan itu di syurga. Adapun yang buruk, kerosakan dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Jadi semalam saya baca satu artikel. Ada ni ada seorang murid Imam Ghazali. Dia tanya Imam Ghazali. Dia kata, "Syekh, Allah kan Maha berkuasa. Allah tak jadikan semua elok ya." Dulu dah ada pertanyaan lah. Imam Ghazali kena tanya. Imam Ghazali senyum ya, dalam tu dia Imam Ghazali tak marah. Lepas tu dia jawab, panjanglah dia jawab, tapi saya nak ringkaskan ya. Memanglah Allah boleh jadikan semua kita ni baik je belaka. Baik je belaka. Jadi kalau macam tu, Allah dah ada dah makhluk yang baik 24 jam. Siapa dia? Malaikat. Allah kata sujud, dia sujud je. Allah kata rukuk, dia rukuk je.
Tapi Allah jadikan kita kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dan Allah bagi kita pengiktirafan sebaik-baik makhluk yang Allah cipta adalah manusia. Apa salah Allah tak kata sebaik-baik makhluk yang dia cipta tu malaikat? Malaikat kan taat ya. Kita yang kejap buat dosa, lepas tu lambat bertaubat. Allah kata sebaik-baik makhluk. Memanglah malaikat dia tak ada ujian macam kita. Jadi Allah dah istiar kita sebaik-baik makhluk tu, dan jadikan ada, Allah nak tengok. Allah jadikan kita ni, Allah nak tengok. Allah sedang uji kita. Boleh Allah, senang je bagi Allah lah. Kita nak kaya, Allah terus bagi kaya. Tapi Allah nak tengok siapa yang sabar ni. Allah bagi banyak, dia tengok siapa yang syukur ni. Sebenarnya Allah nak tengok tu je. Dalam kitab Hikam, apa salah satu hikmah yang dibahaskan, penulis pengarang kitab sebut apa? Allah ciptakan seluruh alam ini untuk manusia. Masyukur. Allah ciptakan air, bulan, bintang, apa semua untuk itu. Semua untuk itu. Semua untuk manusia. Tapi Allah ciptakan manusia untuk menghambakan diri kepadanya. Itu dia. Tapi Allah nak tengok siapa di antara hamba aku ni yang betul-betul yang lulus ujian. Kita berada di sekolah yang besar. Ujian tetap berlaku tiap-tiap hari, cuma soalan peperiksaan tak sama. Boleh faham? Kita berada di dunia ni ibarat kita berada di dewan peperiksaan, ada ujian. Hari-hari ada ujian, tapi soalan tak sama. Tajuk dia matematik, tapi ada yang matematik tadika, ada yang matematik. Jadi sebab apa Allah kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah uji kita ikut kemampuan. Jadi kadang-kadang kita jangan cakap ni kan ada ustaz-ustaz selebriti, ada kes kan, kita jangan beria sangat, melampau sangat komen. Namanya ustaz, inilah penunggang agama, dia punya ujian tak sama dengan kita. Kalau ujian yang dia hadapi itu kena kat kita, tak tahu apa berlaku. Jadi ustaz-ustaz tu, general datang tu yang sebab tak masuk akal kita. Dia dah ceramah sini, dia dah ada nama besar, tiba jadi buat hal. Ujian dia tak sama dengan kita. Jadi kita jangan sedap-sedap komen. Puak-puak ni, ya Allah, biar kita lah macam kita jahil lah. Dia kata biar macam kita jahil. Kita patut jadi Allah uji ikut kemampuan. Tak sama kan? Anak-anak kita tu, sebab kita tengok anak-anak kita kadang yang ni yang pasal ni lembab sangat, ujian tak sama kan, ujian tak sama kan. Jadi InsyaAllah kita terima seadanya. Tajuk tu kata apa? Jalani hidup apa adanya. Baik, hadis saya baca matan hadis tak boleh baca, dia kecil sangat, saya tak nampak baris. Dunia adalah terlaknat, semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikir, yakni ingat kepada Allah, perbuatan yang dicintai Allah, dan sesuatu yang dapat mendekatkan diri hamba kepadanya, serta orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Hadis kita tulis riwayat. Dunia adalah terlaknat. Kalau kita belajar tasawuf, dunia ni kan Rasulullah kata pada sahabat dia, dunia ni ibarat bangkai. Apa dunia? Selain daripada, kalau kita luaskan sikit, dunia ni kita makhluk ni lah. Selain daripada Allah tu dunia lah. Dan ataupun masuk dunia ni benda yang kita perolehi di dunia ni tetapi tidak membawa manfaat di akhirat. Jadi kalau orang kaya, kekayaan tidak membawa manfaat ke akhirat, itu dunia. Kalau orang berpangkat, pangkat tidak membawa manfaat ke akhirat, itu dunia. Kalau orang berilmu, ilmu tak membawa manfaat di akhirat, itu dunia. Jadi supaya kita faham, kena jadi orang berilmu, elok kalau ada peluang jadi orang berpangkat, elok ada peluang untuk jadi orang kaya, tapi semua itu mesti digunakan supaya dapat manfaat di akhirat. Ada ilmu, kalau nak dapat manfaat di akhirat, amalkan, sampaikan.
Ada pangkat, kalau nak dapat manfaat di akhirat, guna untuk buat kebajikan. Ada harta, kalau nak dapat manfaat di akhirat, banyak sedekah, banyak tolong orang semua. Tapi kalau tak buat macam tu, dunia terlaknat. Dunia terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali zikir kepada Allah. Bila kita ingat Allah, insya-Allah selamat dunia kita. Dan apa-apa perbuatan yang dicintai Allah dan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita beli kereta tu dapat mendekatkan diri kita dengan Allah. Oh, alhamdulillah lah. Bawa kereta pergi masjid. Siapa yang dah ada kereta tapi kereta tak pernah sampai ke masjid? Hari ni start datang Zuhur. Pastikan semua yang kita ada. Apa? Baju. Bersyukur. Ada berapa baju kat rumah? Ada tak baju yang tak pergi masjid lagi? Bawa dia ke masjid. Cek kat hari ya, cek kat wardrobe tu. Wih, baju ni tak pernah pergi masjid, ataupun setahun lepas pergi masjid. Baju apa? Baju raya. Beli baju raya. Sokok apa siap? Sokok raya siapa? Setahun pergi masjid. Besok dekat akhirat sokok tu tanya, kau beli aku itu sebelum 1 Syawal 1446. Kau tunggu 1 Syawal 1447 baru buka aku. Jangan tuan-tuan. Jangan. Orang perempuan, isteri kita ingat dengan dia. Banyak tak tudung yang tak bawa lagi ke masjid, ke surau? Banyak tu. Tudung bawah lain, tudung saji lain. Pastikan semua yang kita miliki sekarang ni, kalau siapa banyak, berat lah tu. Tapi kalau siapa tak berapa banyak tu, mungkin ada 2-3 helai lagi, semua pakai. Bawa semayang, kan? Bawa pergi ziarah, apa semua. Itu sebab tak perlu banyak-banyak hadis. Nanti rotation tu lambat. Rotation tu lambat. Silat-silat tak ada rotation tu apa, kan? Baju tu lama kita tak pakai. Pesan dengan rumah, awak pesan, awak ingatkan saya sikit baju yang mana saya belum pakai lagi dalam bulan ni. Jadi pusing. Sebab semua kena tanya besok. Kalau tak buat macam tu, terlaknat. Sebab dia dunia yang tidak mendekatkan kita dengan Allah. Dan lagi satu, kalau tak mau terlaknat, jadilah orang yang akhir sekali apa? Menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah surau itu saya taklah round habis Melaka. Tapi bila dah terlibat dengan pengurusan masjid ni, selalu mesyuarat kan, jumpalah pengurusi satu Melaka ni kan, apa semua. Jadi saya berani buat satu kesimpulan, surau kita ni aktif mengalahkan masjid kan? Sebab bila saya sebab apa? Kita punya kuliah memang dah tersusun dah. Dan yang kita patut syukur, kuliah kat surau kita ni ada kuliah tauhid, ada kuliah tasawuf, ada kuliah fiqh, ada kuliah tajwid. Tu cantik. Ada tempat kuliah banyak, tapi kuliah fardu ain tak selesai. Kuliah tauhid tak ada. Ataupun kuliah tasawuf tak ada. Kita sekarang ajar tasawuf Ustaz Azim dengan Ustaz Arun kan. Ustaz Azim ajar Tambihu Ghafilin, Ustaz Arun Nawar. Tuan-tuan, dengan kita menghadirkan diri ke majlis ilmu, kita terkeluar daripada mereka yang terlaknat. Jadi kita kena pertahankan tuan-tuan. Surau kita ni alhamdulillah ada imarah lah. Jadi kurang-kurang kita dah bagi satu peluang kepada penduduk. Kau tak mau nanti terlaknat, kau datang majlis ilmu. Bukan saya kata ni, dia kata. Siapa tak ada majlis ilmu, risiko tinggi. Maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan dan jangan anda menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kawallah jiwa anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun tidak mungkin semua teman tulus kepada anda dan semua perkara sempurna di mata anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Saya baca ni sampai ayat terakhir, saya kata macam bercanggah pula tu kan. Tapi pagi ni baru saya faham.
kita ni memang hendakkan apa, semua hubungan tu ada ketulusan. Betul? Kita hendakkan semua yang berlaku dalam kehidupan kita ni sempurna. Itu keinginan kita. Tapi dia tak berlaku gitu. Tapi di sisi Allah, semua yang berlaku sempurna tak? Sempurna. Kita kena faham di sisi kita, kita nakkan ketulusan, kesempurnaan, tapi kita tak dapat seperti yang kita inginkan. Tapi di sisi Allah, apa yang berlaku semua sempurna. Kalau buah tu busuk, di sisi Allah sempurna busuknya. Maksudnya kita nak buat buah busuk tu, takkan dapat macam mana Allah jadikan buah tu busuk. Faham tuan-tuan? Busuk tu, pada busuk tu pun ada kesempurnaan. Makna hanya Allah saja boleh buat benda tu memang busuk betul lah. Kita ni boleh buat sesuatu sekadarnya, sekadar yang Allah benarkan. Tapi itulah keinginan kita. Kita tak kawan yang terus. Apa tu kita tak sangka dia. Lama dah kawan aku tu. Ibu dia kata aku kat belakang. Kalau kita ni kata biasa dia tu. Masa tu rebut peluang apa? Cepatlah kita maafkan. Betul. Siapa kena uji macam tu, kalau dia cepat memaafkan, cepat belapang dada, sebenarnya benda tu datang untuk bagi peluang untuk kita tingkatkan keimanan. Itu je. Semua yang berlaku, sama ada benda yang kita suka atau tak suka, Allah nak bagi kita peluang untuk meningkatkan keimanan kita. Cuma bagaimana kita respon tu yang menyebabkan kita tak dapat. Kita tak boleh kawal banyak perkara. Dalam satu buku saya baca, dia kata almost 90% of what happen in your life you cannot control. Kita boleh kawal 10%, dia kata. Ini kajian barat lah. Dia buat contoh je ni. Dia kata kita boleh kawal tak nak hujan atau nak panas? Tak boleh. Kita boleh kawal tak nak ribut ataupun nak topan? Tak boleh. Kita boleh kawal tak kan kita pergi majlis tanah, kita boleh kawal tak jam atau tidak? Walaupun ada traffic light Aziz, dia langgar je kadang. Betul. Saya tak percaya sangat traffic light tu. Betul. Sebelum saya nak pergi tu, walaupun dia dah keluar hijau, saya tunggu dulu. Sebab ada kan makhluk tiba-tiba dia nak tak pasal-pasal. Banyak benda kita tak boleh kawal. Tapi bagaimana kita respon tu yang menentukan nilai kita. Tuan-tuan boleh kawal tak apa saya nak cakap? Tak boleh. Saya boleh kawal tak bagaimana tuan-tuan menyuruh? Tak boleh. Tapi tuan-tuan tidur ke apa, bagaimana saya respon tu, saya kena kawal. Di situ Allah akan nilai kita. Allah Maha Adil. Sebab Allah tahu banyak benda kita tak boleh kawal, tapi Allah nilai bagaimana engkau respon. Orang nak maki kita boleh kawal? Tak boleh. Tapi bagaimana kita respon? Alhamdulillah. Terima kasih maki saya. Baru saya tahu saya ni tak sabar rupanya. Kan? Terima kasih curi basikal saya. Baru saya tahu saya ni cinta dunia. Basikal buruk pun saya menangis. Terima kasih calakan kereta saya. Baru saya tahu saya cinta sangat dunia ni. Saya dah betul. Kita bagaimana kita respon. Hujan turun, kejap lagi jangan turun lah. Saya harap jangan turun. Sebab saya nak dia orang siapkan store dekat masjid tu. Kalau hujan dia tak boleh simen. Tapi bila hujan turun, respon kita bagaimana? Alhamdulillah. Kan? Apalah hikmah ni, kan? Kita tanam pokok tapi malah menyiram. Jadi Allah turunkan hujan. Ramai orang tanam pokok tak menyiram. Berdosa tak? Dosa. Kalau kita ambil sudut tasawuf, dosa. Jadi tuan-tuan, jangan sedap-sedap je tanam. Jangan sedap-sedap je bela kucing ke apa semua. Besok semua kena tanya.
kucing tu elok hidup bebas, kita nak bela. Tak apa, bagi dia makan. Bagi dia makan. Kalau dia ada kutu, pergilah hantar doktor. Besok dia claim besok, aku kalau hidup bebas macam biasa, kutu ni tak ada. Tapi dah kau bela, jadi ada kutu. Dah ada kutu, kau tak hantar jumpa doktor. Teruk itu. Teruk. Baik tuan, bela ikan kat dalam akuarium. Ikan tu pun tak boleh kawal. Ikan tak boleh kawal dan kita nak bela kan. Tapi siap kita nak berjalan, dia kena pastikan ikan tu dapat makan ke tidak. Tidak besok semua menyebabkan kita kena didakwa. Baik tuan. So bagaimana kita respon tu penting tuan. Jadi jangan pening perkara yang berlaku di luar ni. Cuma bila berlaku, bagaimana nak respon. Dan bila jam, boleh kawal tak? Allahu Akbar. Dulu saya pindah Shah Alam 2001, seronok duduk Shah Alam. Masa tu lengang lagi. Sekarang ni saya pergi kalau ada panggilan apa-apa, ya Allah, rasa nak cepat balik. Tapi tak boleh kawal. Memang dia akan jam ke. Cari jalan ni jam, cari jalan ni. Tapi bagaimana kita nak respon? Nak marah-marah ke kan? Kalau kita okey jam, pandang tengok tasbih ada tergantung. Tasbih tu lama tak pegang lah. Pegang. Wirid nak lepas jam tu setengah jam. Agaknya berapa ribu selawat dapat. Pernah test tak? Dalam 1 minit tu, kalau kita selawat pendek selawat Jibril berapa dapat? Cuba test. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. 1 minit tu banyak dapat tu. Itu kalau jahar. Kalau hati, lagi laju. Jadi sebenarnya bagaimana kita respon tu penting. Macam sekarang ni. Masa saya tak boleh kawal, tapi bagaimana saya nak respon? Ni lagi 5 minit ni, tak habis ni. Jadi saya kena pendekkan saya punya huraian. Saya nak habiskan ni, kan? Itu kalau kita tak respon dengan betul, kita kata, tak maaf tuan-tuan, tak habis sebab masa tidak mencukupi. Hei, masa Allah jadikan 24 jam ni memang betul lah. Tak ada tak cukupnya. Tapi bagaimana kita respon dengan masa tu yang menyebabkan kita kata tak cukup. Patut tahu dah 7.30 kita berhenti. Yang pergi cakap macam-macam tu apa. Jadi saya sambung Bahkan isteri anda pun tidak akan pernah sempurna di mata anda. Maka kata hadis, terjemahan dia, janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah, yakni yang menjadi isterinya, kerana jika dia tidak menyukai salah satu perangai isterinya, tentu dia akan menyukai perangainya yang lain. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sahkan. Adalah sayudianya bila kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan dan berdamai kembali, mengambil hal-hal yang mudah kita lakukan, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu. Macam tergantung. Jadi dia suruh senang macam inilah. Apapun kita rapatkan barisan kita balik, satukan langkah kita. Macam sekarang ada usaha peringkat nasional kan, rumah bangsa kan. Dah join je. Ni ada yang mengajuk-ngajuk tak mau join pula kan. Dah ada orang buat usaha nak satukan balik tu. Satu je lah. Sebab rugi kalau kita berpecah. Rugi. Tak payah buat kajian lah. Memang rugi. Macam kat taman kita ni, bersatu je. Tapi rupanya dalam Islam, kalau kita nak bersatu, perkara utama yang kita mesti tegakkan apa mari? Ni hadis ni. Datang solat berjemaah. Bila kita luruskan saf, rapatkan saf, Allah akan satukan hati-hati kita. Tapi selagi kita tak buat macam tu, kita kata rumah bangsa ke rumah negara ke apa, datang masa bersyuarat, tapi bila time semayang, semua semayang sendiri-sendiri, tak selesai. Kalau saya boleh cadangkan, datang buat mesyuarat,
satu agenda dia, paling tidak pun kita mesti solat zuhur ni berjemaah sebelum balik. Masa tu siapa jadi imam? Kata presiden parti ni jadi imam. Luruskan barisan, tak kira parti mana, semua lurus, rapat, InsyaAllah akan bersatu. Tapi kalau setakat mesyuarat, tak pernah semayang berjemaah, ataupun semayang berjemaah pun tak peduli saf lurus atau rapat, percaya dia cakap saya, elok setahun lepas tu dia pecah balik. Sebab apa? Itu pesan Rasulullah. Ni taman kita ni, kalau kita nak tahu okey tidak, datang waktu semayang, berapa orang semayang, lepas tu yang semayang tu saf lurus ke tidak, saf rapat ke tidak. Dah ada tak ramai datang semayang, yang semayang pun lurus tidak, rapat tidak, kacau. Saidina Umar masa dia mula jadi khalifah, tempat pertama dia pergi masjid, dia tengok kat masjid tu siapa yang datang, berapa orang datang, tengok saf lurus ke tak, rapat tidak. Dia baiki di situ ya, lepas tu selesai. Jadi taman kita ni insya-Allah kalau penuh yang penuh nampak orang perempuan kan. Orang lelaki pun alhamdulillah ada peningkatan Tapi percayalah tuan, itu bukan teori lagi, tapi benda tu Rasulullah dah praktikkan, sahabat dah praktik. Tapi kita tak praktikkan. Itu sebab negara kita banyak usaha dibuat untuk satukan balik orang Melayu, orang Islam, tapi tak berjaya. Pasal tertinggal solat berjemaah. Mesyuarat, lepas tu jom balik. Tak selesai. Kalau tanya saya, tak akan selesai. Jadi sengaja saya cakap ni sebab saya tahu ada geng-geng politik tengok juga saya punya apa ceramah ni. Lepas mesyuarat, tunggu dulu semayang jemaah. Semayang jemaah, lurus kasaf, rapat kasaf. Lepas tu insya-Allah tak berpecah. Tapi kalau tak buat macam tu, tunggu je masa dia pecah balik. Dia pecah balik. Ya tu. Kita ni adakan satu perbezaan atau pemujiman. Sebab apa, dari segi masyarakat keseluruhannya, apa yang kita alami semua ni baik. Jadi saya sedikit, kalau kita buat sesuatu kebaikan, apa yang perlu kita, apa yang perlu kita nak kontrolkan, apa kita perlu nak sertifikan kebaikan. Okey. Saya cuba jawab. Apa pun tuan-tuan, nak buat kebaikan terutamanya atau nak meninggalkan kejahatan, perkara pertama yang kita perlu betulkan niat kita. Kan? Rasulullah dah pesan setiap amal tu bergantung pada niat. Kita pun ulang dalam sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu mesti betul dulu. InsyaAllah bila kita buat kebaikan, kita tinggal kejahatan kerana Allah semata-mata, datanglah pujian, kita tak heran pujian tu. Datanglah cacian, kita pun tak keluh kesah. Tapi kalau tanya saya lah, mengapa bila kita buat kebaikan orang tak puji, kita menderita? Mengapa bila kita tinggal kejahatan orang tak hargai, kita menderita juga? Niat kita tidak, tak ada lah. Hadis pertama dalam kitab, hadis 40, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu bergantung pada niat. Jadi kalau kita nak buat apa pun, perintah wajib, perintah sunat, perintah kita nak tinggalkan perintah haram, perintah makruh, ataupun nak buat yang haram, niat. Saya duduk ni mesti cek niat saya. Tuan-tuan duduk mesti cek niat kita. Kita kahwin mesti cek niat kita. Jadi bergaduh suami isteri tu, kalau tanya saya lah, cuba cek balik niat. Dulu kahwin pasal apa? Tak ubah-ubah. Kahwin pasal, minta maaf pasal isteri cantik, suami handsome, pasal suami berpangkat. Tak boleh. Itu masa tu kita tak ada ilmu, tak apa. Tapi sekarang ni kita kekal hidup suami isteri itu betul-betul kerana Allah, perintah Allah. Sebab Allah suruh kita sebenarnya berumah tangga kan, kerana Allah aja. Tapi
selepas kerana Allah, buat tak ikut cara Allah pun masalah juga. Bila kita tak buat ikut cara Allah, tak boleh juga. Dan niat kerana Allah, nak buat tu kan cara yang Allah atur. Sebab manual kehidupan kita Allah dah atur dah. Kita pergi ikut manual lain, habis lah. Ini jawab soalan tak? Okey. Jadi tuan-tuan, kita tangguh dulu. Moga-moga ada manfaat. Ini hari ke berapa puasa ni? 19? 18? Ya. 18. Alhamdulillah tuan. Terus tarawih bagus. Saya tengok surau kita pun penuh jam masjid pun masih lagi penuh. Dulu orang selalu cakap, dia kata orang ni awal-awal je. Saya juga tak suka orang cakap macam tu. Biar patut tengok awal-awal tu gambar, alhamdulillah doa. Biar kekal kan. Jangan sebut dah awal-awal dia orang ni. Jadi kita dapat saham, kita tolong doa supaya dia orang tak datang. Kan naya tu. Jadi tuan, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.